Semua recorded Kena cakap bini apa? Dia siapa yang dapat kelas ni gaji tinggi sikit. Gaji tinggi Kena semua Sikit lah. TPS tinggi lah. Dalam hidup. Apa kambingannya? Banyak lah. Mana nak tahu. You apa? Apa custom ke apa? Oh, custom ada. Custom banyak. Oh, Benny York. Kaset 7 je. Custom. Kau muda diam lah. Custom juga lah. Bagi orang tua juga lah bro. Pakai tag semua dah pakai tag Pakai bos. You pakai yang mana? I nobody. Oh, it's I ikut je pengiring. Miring. Tengok buat lagi. Jangan buat lagi ya. Lagi sekolah ke hari ni? Lagi sekolah. Okey, kita hari ni dekat Gen Blue Yamaha. Kita tengah daripada Motalong Daripada Motalong. Bawa ke sana. Baik. Okey. So sini semua kategori custom 16 biji. So kita akan start penjurian satu persatu. Dia FZ custom jadi R15 V2. So apa yang custom ialah dia daripada FZ dia custom jadi R15 V2 dan juga swing arm pun dia dah tukar custom. Lebih kurang macam tayar besar jugalah. And then dia buat racing concept dan juga custom livery. Jom kita bagi markah dulu. Okey, ini motor kedua kita. Dia buat konsep touring. Memang touring lah. Motor ni memang V1 dah jalan satu Malaysia dah. Thailand semua dah sampai motor ni. Ni motor Along Yamaha. So dari segi durability dah terbukti dah. Durability pasal dia memang pusing satu Malaysia. Tapi kita nak tengok dari sudut kreatif dan juga persembahan macam mana pula. Jom kita juri. Okey, ni motor ketiga kita. Bukan motor aku ni motor orang hantar bertanding. Y15 V2 buat konsep GTP. So ni kategori custom lah. Jom tanpa buang masa kita juri dulu. Okey, motor yang keempat CU10 R25 V1. Lama tak tengok V1 yang lawa-lawa. Kan? Yang ni lawa. Ini lawa. Carbon fiber. So jom kita juri kan dia dulu. Baik, kita ada sebiji Y16 V1 JB style, mari. So konsep dia Thai look Thai look ke JB style? Jom kita juri. Okey, ada sebiji motor dia pakai thumb brake. Tadi kita test function mat macam MotoGP. Okey, kita ada R15 daripada Perak. Winglet ni kalau langgar sini patah, tapi sini macam mana? Oh, tajam mat. Jadi dia lompat depan sama. Dia sebab kan orang kalau tak gambar kan suka nyending-nyending kan. Tujuan dia tak nak bagi kau menyending, cucuk buntut. Okey, jom kita juri dulu. Alright, Perak the boss. GT Wing kereta mana dia cabut. Okey, jom kita juri. Okey, sebiji lagi R25. V1 juga, masih V1 lagi. Jom kita juri. Okey, kita ada lagi R25 V2. Tengok swing arm dia. Okey, dia pakai swing arm cover terbalik. Double disc kiri kanan.
Betul? Mana tu kafok. Dan juga belakang biasalah. Jom kita juri. Tadi kita dah tengok ni motor Mr. Chrome memang berkilau. Jumlah pendeharkaan 32K. Murah lagi tu. Cuman Yamaha YC6 SR ni ditawarkan kini dengan harga jualan yang lebih menarik. Itu dia. Yang Baik. mana you suka? Yang tu. Kita beralih pula bos. Okey bos. Wah, cantik bos. Nice bos. Baik. Bos kata motor cantik. Bos pun cantik. Ivan. Baik. Oh, Ivan. Yamaha Y16 ZRR edisi khas Prima Premax. Agak-agak berapa? Represented by Toprak. Agak-agak 17, 15, 10, 12. Okey. 12, 15, 20. Yelah Toprak kot. Mereka kemudian Toprak kan? Okey, tuan-tuan puan-puan, dengan bangganya kita berikan tepukan harga Y16 ZR edisi khas Prima Premax bernilai 13,888. Sorry, 388. Bau. Terima kasih. Thank you. Seterusnya, juri custom kategori dipersilakan dari Fastlands, Encik Anwar Nori. Kita bergambar bersama dengan Nini Kurma. Syah ada kabel ni. Putih-putih. Tepuk sikit. Hands up in the air. Terima kasih kepada juri dan mohon untuk bosses, bos-bos kita terus kekal di atas panas. Baik, kini kita beralih pula. Boleh tekan bos. Kita teruskan ke acara seterusnya. Kini kita nak menjemput semua Alright, bro. peserta yang menyertai acara custom. Nanti nak datang balik naik apa? Naik Joni lah. Ride kali ni jauh. Kita bawa geng baru, ride jauh. Kau balik rehat terus lah. Aku malas nak datang balik. Malam Aku ada urusan dengan Siti. Balik luar. Balik luar. Rehat lah, jauh tu. Nak air pusingan dulu ke? Boleh. Dah balik dah. Ha? Dah balik dah. Balik dah. Sebelum jam baik aku balik awal.